Ini adalah plug-in hybrid termurah di Malaysia, RM159,000 sahaja. Kalau korang nak beli yang second paling murah, Volvo S60 Recharge T8 dari RM314,000. Banyak beza kan? Jom kita ucap apa yang best. 5 benda best. Pertama, tank kuasa. J7 menggunakan enjin 1.5 liter turbo digabungkan dengan motor elektrik 204 PS. Total kuasa 347 PS dan 525 Nm torque guna single speed DHT. Power. Nombor 2, jarak pandu. Jayco ini menggunakan bateri BYD Blade dengan jarak elektrik 106 km. Penggunaan petrol didakwa sekitar 4.77 liter per 100 km dengan tangki 60 liter. Total range boleh cecah 1300 km. Sekali charge dan isi full tank. Memang jauh. Charging 40 kW DC fast. Memang pangkas. Nombor 3, sentuhan desain yang menarik. Rim ini unik kepada varian plug-in hybrid. Side mirror pun lebih aerodynamic. Door handle tu sorok dan tengok strap di tepi ni. Ia matching dengan lampu depan serta belakang. Stylo. Nombor 4, interior nampak premium. Sama dekat luar, di dalam memang rasa mewah. Antara ciri yang anda dapat adalah gear stock ala Mercedes, door trim yang lebih elegan, meter 10.25 inci siap heads-up display, sunroof panoramic, ambient lighting 64 warna dan skrin 14.8 inci portrait yang bapak besar ni. Dan nombor 5, kabin memang senyap. Trim kuasa pun smooth dan tak bising. Bila tekan pun bunyi barely ada. Soundproof memang padu. Tayar humming tak kuat dan cermin double glaze depan memang membantu. Sekarang 5 benda tak best. Nombor 1, translation masih lagi ke laut. Ini masalah utama dengan kereta dari China. Diorang tak pernah nak usaha lebih untuk translate sebetulnya. Dah lah menu pun berterabur. Aduh. Nombor 2, nak adjust banyak benda semua pakai skrin. Skrin besar ni memang point terbesar. Ramai suka kereta China. Tapi kalau benda basic macam nak adjust side mirror, aircon pun kena pakai skrin, memang leceh kan. Nombor 3, brake setting agak pelik. Ada banyak setting untuk brake macam pitch control lah, mid dan sport lah. Tapi buatlah macam mana pun, brake ni tetap tak smooth, terlampau mencengkam. Ini lebih kepada talaan dari kilang lah, jangan kena improve. Nombor 4, steering feel agak kosong. Saya dah try banyak kereta China lain dan selalunya steering feel memang agak vague ataupun tak ada feel langsung. Tapi J7 ni rasa dia lagi tak konsisten. Dekat jalan highway ataupun straight, anda kena constantly adjust steering. Banyak kena main, tak smooth lah. Dan nombor 5, talaan suspension kurang sedap. Suspension dia agak berbuai sikit. Bila ambil corner, anda terasa body roll lean ke kiri ke kanan. Lepas tu bila langgar lubang atau berjalan tak rata, dia agak kasar. Jayco patut improve lagi bab tuning suspension ni. Macam geng, on tak on Jayco J7 plug-in hybrid ni? Ke korang suka jenama China yang lain? Biasa jangan lupa untuk like, share, komen, hadir dan klik link di bawah saya untuk maklumat lebih lanjut. Ciao.